Numpang kenderaan dia pun cerita dengan saya. Kata apa nama, rasakan diri dia. Ya, saya lah dia kata saya ni dulu masih muda-muda tu pernah berzina buat macam mana saya kan. Jadi dia tanya pendapat saya lah, mana saya kan. Jadi saya pun cakap tak baik ni kan. Pernah bukan baru beberapa minggu sebulan lepas tu ada seorang tu cerita dia pun cerita dengan saya. Saya ni pun dulu dia kata jahat juga dia kata kan, suka main perempuan sampai kena sikit. Dia cakap kan, Japol dia kata sampai kena sikit. Lepas tu dia siapa itu pula dia kata ubat sikit ni kata senang dia kata. Saya dulu kena dia kata jering kan, yang buku kemudian dia tubuh di pokok. Ambil jering tu rebus makan. Itu ubat. Nanti sikit tu jadi kering sendiri. Jadi mungkin kita boleh try pada penyakit-penyakit kulit yang jenis kronik kan. Dah ada cerita tu lah. Jadi kebetulan dia cerita tu, cerita lah dia punya jahat dia masa muda. Dan tapi yang satu yang kebaikan saya dapat lah, dia bagi ketua pula. Kalau kena penyakit macam tu, aku ubat dia. Kebetulan dia kata kan, tak sangka lah kan, Allah Ta'ala bagi idea ubat tu. Dia kata saya rebus jering dia makan. Dia kata syaratnya jering tu maknanya dia jatuh di pokok, dia tumbuh, dia dah naik anak. Jadi ambil jering tu, jering yang dah tumbuh, dia rebus dia. Kata alhamdulillah elok kering, dia kata lepas tu. Ini hak minum arak pun cerita pasal dia dulu minum arak. Cerita juga macam-macam. Ini tuan-tuan, macam-macam lah. Jadi itu hal zaman kita tak kerti, zaman kita jahil. Kan? Setelah ni kita berubah dah. Mudah-mudahan kita istiqamah lah. Sebab jadi jahat, jadi baik ni kadang-kadang kita tak minta pun nak jadi jahat. Kadang kita tak minta jadi jahat, tapi kita tahu jadi jahat je. Jadi baik bersama, kadang-kadang kita tak minta jadi baik, dia tiba nak jadi baik. Tiba jadi nak jadi baik. Tergerak hati itu kata hidayat. Kemudian kata makhul. Bertiup atas ahli neraka bau yang sangat jahat. Maka berkata mereka itu, hai Tuhan kami, tiada kami dapat bau yang lebih busuk daripada ini. Maka dia kata orang inilah bau orang zina. Makna orang zina yang dia mati tak sempat bertaubat. Dan sebut pada hadis, barang siapa berzina atau minum arak, ditanggal Allah daripada akan imannya, seperti mencabut seorang akan baju daripada kepalanya. Fa'idatun, ada maksud oleh Nabi Musa akan memerang kaum Jababirah. Berkata kaum Ba'lan bin Ba'ura, baginya bahawasanya Musa sangat banyak tentera sertanya. Maka berkata Bal'an, bukan Ba'lan, Bal'an. Yang atas itu kena betulkan, bukan Ba'lan, Bal'an. Berkata Bal'an hiasi olehmu akan segala perempuan. Bal'an bin Ba'ura ni biasa murid Nabi Musa. Nabi Musa utus dia ke ke Madian supaya dia menjadi juru dakwah di sana. Tiba-tiba dia sampai sana, orang di Madian itu menawarkan dia berbagai-bagai kesenangan. Maka dia pun menjadi belot kepada Nabi Musa. Dia jadi belot. Jadi sebab tu bila dengar kata Nabi Musa nak memerangi orang penduduk di Madian tu, maka jumpalah dengan Bal'an ni tadi, minta betul nak buat macam mana ni kan. Macam sekarang dah ada raya kan, dia buat ulama, dia buat ulama juga kan. Jadi dia pun jumpa ulama juga. Macam mana ni nak lawan dengan puak-puak PAS ni kan. Ustaz, macam mana Ustaz? Tak
kita buat hajat, kita Yasin. Dia minta dia orang kena terlumpuk. Macam tu pula. Dia buat cerita dia kan. Ustaz dia dah. Dia buat ustaz juga kan. Kita buat ustaz juga. Sama kan. Tuan baginya makna bahawasanya Musa sangat banyak tentera sertanya, maka berkata Bal'an, hiasi olehmu akan perempuan, akan segala perempuan, dan beri olehmu akan mata benda pada mereka itu. Kemudian suruh akan mereka itu pergi berjuang pada askar kaum Musa, dan suruh olehmu akan tiada serang mereka itu bahawa jangan menegakkan diri daripada askarnya. Maka jika berzina seorang daripada mereka itu, memadalah kamu akan mereka itu. Maka membuat itu seperti suruh oleh Bal'an, maka menurut Allah akan penyakit tahun atas kaum Nabi Musa. Maka mati daripada mereka itu pada satu hari 70,000. Kerana bahawasanya kejahatan apabila nyata pada satu kaum, nyatalah daripada mereka penyakit tahun. Maknanya penyakit tahun, dan dalam setengah riwayat mengatakan penyakit yang pelik-pelik. Penyakit yang pelik-pelik. Akan datang penyakit yang pelik-pelik. Macam apa nama penyakit AIDS lah kan. AIDS tu kalau ikut asalnya dia mari daripada kuman. Kuman yang pelik. Kuman yang pelik. Asal usulnya yang mula-mula kena penyakit AIDS ni tentera Amerika yang bertugas di Vietnam. Tu mula kena. Punca dia orang Amerika ni, dia tak dapat berzina dengan perempuan hidup, perempuan mati pun dia berzina. Jadi kalau dia perang-perang dia tembak, jumpa mayat orang perempuan cantik kan. Mati pun jadi salah lah. Akhirnya dia kena penyakit pelik. Penyakit itu makna kata mula-mula sekali kena tentera mereka yang dan masa perang Vietnam pun mula sekali. Jadi tubuh ataupun zina dengan mayat masa perempuan masa datang penyakit. Kemudiannya pada hari ini lebih teruk lagi lah kan. Dengan hak hidup pun penyakit tu ada. Itu satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyedihkan bala tu kadang-kadang kena pada orang yang tak ada kena-mengena dengan benda. Pasal apa? Pasal ambil darah. Nama tu ambil darah kan. Tanpa disedari kadang-kadang darah orang yang masuk darah tu, ambil masuk darah, kadang-kadang darah tu ada semua. Kadang-kadang tak perasan. Itu tuan-tuan jadi bala. Kadang-kadang bala nak datang, kadang kita pun bimbang. Jadi datanglah penyakit tahun atas kaum Nabi Musa, maka mati mereka itu pada satu hari 70,000. Kerana bahawasanya kejahatan apabila nyata pada satu kaum yang telah pada mereka itu penyakit tahun, dan apabila mengkurang mereka itu akan sukatan, dan timbangan pada berjual beli datang akan mereka itu kemarau dan zalim raja-raja. Itu punca jadi zalim raja-raja, zalim pemerintah, disebabkan mengurang, menyukat barang-barang jualan sesuka hati. Dan kita pada hari ini banyak yang tidak berlaku adil. Pemerintah tak tahu kenapa. Kalau kita kaji di sini, antara puncanya ialah jual beli yang tak betul. Macam mana jual beli yang tak betul tu? Beli minyak cukup, harga sebenar sekian, harga setelah disubsidi sekian. Apa? Sebenarnya kalau ikut dari Islam tak boleh kita jual barang ni, kita pamer harga sebenar, tak boleh. Maknanya habis yang apa nama tu apa, subsidi tu. Subsidi itu seolah-olah ni macam dia jual barang tu tak ada untung. Bahawa untung berbilion, tapi seolah macam dia kata tak ada untung. Tak nipu namanya tu. Nipu lah tu. Kan? Jadi maknanya mempamerkan harga asal, kemudian harga yang setelah disubsidi. Nah, kita tak boleh. Dari Islam kita meniaga, kita pamer harga. Ni barang ni sebenarnya kalau ikutkan, kan? Sebenarnya ikut harga dia sebenarnya kan, 100 ni.
Kan? RM100 ni. Tapi setelah disubsidikan jadi 50 je. Jadi aku tak ada untung. Kan? Mana yang bohong kan? Wah untung dah 50 dia untung dah. Harga barang tu 10 je. Kan? Dia nipu RM40. Cara orang niaga rentong macam tu lah. Taklah kita niaga. Dia untung dah RM10-20 agak asal dia untung dah. Dia dah untung dah sebenarnya. Kan? Untung dah agak asal mungkin 10. Kan? Jadi dia kata kalau ikut harga ni RM100 ni. Baik lah kalau ikut kan. RM10 je. Kan? Tapi dah memandangkan banyak kesusahan setelah disubsidikan sejak jual lah semua. Kan? Wahai dia dah untuk 40 lah. Kan? Macam tu lah. Sebenarnya tak boleh berniaga macam tu. Dan tunjuk agak-agak betul-betul dia tak boleh. Seolah nak tunjukkan kepada orang bahawa sebenarnya aku ni berniaga tak untung.